Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Mariam, pengacara Syed Ahmad Channel. Kini sekolah kami mengadakan majlis penutupan Bulan Kebangsaan 2005. Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis dari tim TV PSS SMK Seri Aman. Kini saya bersama yang berbahagia Datuk Haji Abdul Aziz bin Deraman, iaitu bekas pengarah DBP. Baiklah Datuk, saya ingin menanyakan satu soalan. Mengapakah penting bagi remaja untuk mempunyai nilai patriotisme? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patriotisme hanya semangat patriot, semangat kewiraan, semangat kebangsaan, semangat kecintaan pada negara bangsa. Bermula tentu sekali dengan keluarga, juga dalam komuniti, masyarakat, negeri dan juga pada negara. Tentu sekali tak boleh tidak, sebagai remaja mereka harus menghayati bukan saja kemerdekaan negara, tapi kemajuan yang telah tercipta, yang telah terbangun lepas kita kemerdekaan. Banyak negara bila tidak ada semangat patriotisme ini, mereka akan lemah. Dari segi semangat, dari segi jiwa, dari perasaan terhadap negara. Bagaimanakah remaja boleh mempertahankan negara jika jiwa mereka juga lemah? Mempertahankan negara dari segi ini saja maksud dengan senjata. Bagaimana adanya sistem pertahanan kita, keselamatan kita. Itu adalah satu aspek dari segi fizikal. Tapi patriotisme ini adalah jiwa. Semangat yang kita berkongsi kesatuan dan juga perpaduan bangsa. Kita ini sebagai satu bangsa, maksudnya bangsa Malaysia. Terima kasih atas perkongsian Datuk yang bermakna itu. Terima kasih. Terima kasih. Pasar malam penuh berseri, lampu berkelip sepanjang jalan. Negeri tercinta kita hargai, aman makmur jadi idaman. Dengan itu berakhirnya penutupan Bulan Kebangsaan 2005. Semoga kita semua dapat manfaat dari video ini. Sekian itu sahaja daripada saya dan bye-bye.